Daripada segi pemakanan, Danish awak banyak makan kat luar ke dekat Europe ke banyak masak sendiri? Okey, dia lebih baik kita masak dekat rumah Yalah. sebab lebih jimat. Yelah, betul Sebab betul betul. kalau beli dekat luar lebih mahal, and then kalau kita masak kat rumah, kita tahu apa yang kita letak kat dalam, apa yang kita masak dekat dalam kuali tu. Yalah, yalah, Dalam faham. masakan kita tu. And then rasa pun saya rasa lebih sedap masak sendiri kot. Awak memang pandai masak ke? Saya ni saya tak pandai sangat nak masak. Tapi housemate saya yang tolong masak kan. Oh, bagusnya. Nasib baik housemate saya tu dia pandai masak. Jadi dia tanya saya nak makan apa. Lepas tu saya cakap nak makan ni. Lepas tu dia cakap okey, aku masak lah untuk kau. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita lagi ke dalam rancangan Will Talk bersama saya Awin Syahira. Sebenarnya saya dah lama sangat tak buat sesi podcast ni. Jadi saya agak sedikit gementar bersama dengan tetamu khas kita hari ni. Saya akan kenalkan dulu kejap lagi siapa tetamu kita yang dinanti-nantikan. Kalau kita tengok dekat komen, banyak kata bila nak panggil seseorang ni, bila nak panggil seseorang ni. Jadi hari ni Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita panggil seseorang ni. Kejap lagi saya akan kenalkan dia. Sekarang ni waktu kita recording ni debaran Malaysian GP untuk Oktober ni dah makin rapat, makin terasa. Untuk siapa-siapa yang belum lagi dapatkan tiket Malaysian GP, jangan lupa dapatkan di www.sepangcircuit.com. Ada promo code yang tertera. Okey, ada promo code yang tertera untuk 25% diskaun. Okey, boleh tengok nanti dekat bahagian bawah ni kita akan letak promo code. Jadi masukkan saja promo sehingga 20 Oktober. Okey, dan kita jumpa dekat Sepang. Okey, masih yang dinanti-nantikan ya. Siapa agaknya kita punya guest untuk hari ini? Kita ada Hakim Danish. Juara ATC musim 2022. Baru-baru ni menang tempat ketiga di Red Bull Rookies. Akhirnya Alhamdulillah kita dapat juga jemput Danish kat sini. Sihat Danish? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Kak jemput saya datang ke sini untuk podcast, untuk Tamat Sport. Thank you. Okay, terima kasih juga datang. Selalunya awak busy. Hari-hari kita dok tanya, Danish free tak? Kita nak berjemput ni. Danish free tak? Danish training. Danish busy. Okay, akhirnya hari ni kita dapat lah. Okay Danish, jadi apa perasaan baru-baru ni datang balik ke Malaysia kan? Jadi apa aktiviti-aktiviti yang Danish buat lah sebelum kita pergi kepada soalan-soalan selepas ni? Okay, selepas habis je race di Misano pada bulan lepas untuk Juni GP, and then selepas tu saya balik ke Malaysia. So sekarang saya balik Malaysia, saya training latihan motor, gym, and then running, cycling dan semua. Kita fokus untuk kepada training untuk upcoming punya race lah. Kita ada lagi 4 race kan Danish kan untuk Junior GP? Ya betul, saya ada lagi 4 race, 2 race di Catalunya pada ujung bulan ni dan juga bulan 11 di Valencia. Jadi bila awak rehat? Ada masa rehat tak? Rehat tu sehari je. Hari Ahad lah. Hari Ahad je. Tapi kadang-kadang tu pun saya tak rehat sebab saya ni suka buat sesuatu aktif. Saya tak boleh duduk diam. Jadi okay, kita akan tanya soalan tu lepas ni, apa yang Danish buat di bukan waktu training. Tapi soalan biasa Danish. Macam kita pergi kepada soalan macam mana Danish boleh ke arah jentera, ke arah motosikal. Kita tahu Danish sebenarnya daripada pocket bike, lepas tu pergi ke mini GP, kemudian ATC, ETC dan segala macam sehingga sehari inilah. Jadi mungkin Danish boleh cerita sikit macam mana minat tu boleh datang dan sejak bila? Minatnya datang daripada dulu masa saya kecil. Ayah saya ada motor scrambler, dia macam motocross tapi macam motor pakai bike dia kecil. And then saya mulanya saya main dekat depan rumah je. Okay. Umur saya masa tu 7 tahun. Okay. Daripada situlah saya minat. And then ayah saya ada pula motor pakai bike. Jadi dia bawa saya pergi latihan dekat, mula-mula pergi latihannya dekat kampung je. Dekat
dekat masjid. Kat rumah saya tu ada satu masjid, ada tempat parking. Jadi saya mula-mula try kat situ. Agak. Okay. Alright, teruskan. And then kemudian ayah saya bawa ke track. Masa tu pula arwah kawan ayah saya, dia ada motor pocket bike 2 biji. Kemudian dia bagi saya try dekat track Gombadak, dekat track Tabung Haji masa tu. Kat situ. Kemudian ayah saya bawa saya pergi training hari-hari. And then after that saya first race saya masuk ada race pocket bike dekat Johor. Kemudian terus dapat menang. Okay, itu waktu tu umur berapa, Danish? Masa tu umur saya 8 tahun macam tu. 8 tahun. Jadi kiranya awak dah start minat rasa tu waktu try motor ayah awak lah. Ya, betul. So adakah waktu tu conversation, macam mana conversation awak dengan ayah awak, Danish? Ayah, Danish nak masuk ni. Danish minat motor ni. Ada ke macam tu ke macam mana? Tak adalah macam tu. Minat saya, ayah saya tengok macam ayah saya bawa saya pergi training. Lepas tu saya suka motor tu. Jadi ayah saya pun minat main motor. Main motor daripada dulu ada sepupu saya pun main motor kecil. Jadi motor kecil tu ada kat rumah. Jadi saya tengok, jadi saya suka dengan motor tu. Okay. So lepas tu awak pun masuk ke SIC Mini GP. Ya, betul. Tak time tu. Lepas tu ke ATC. Ya, betul. Jadi mungkin boleh cerita sikit, Danish, pengalaman awak, perjalanan awak ke satu kejuaraan. Okay, di satu kejuaraan yang saya rasa lama dekat pocket bike tu pun saya lama juga, dalam 5 tahun ada kot. Lebih kurang. Ini anggaran saya dekat dalam pocket bike. Kemudian selepas pada masa tu umur saya 12 tahun, saya masuk kejohanan SIC Mini GP. Masa tu first kategori baru iaitu Mini GP. Betul. SIC Ovale. Kemudian saya tengok, lepas tu kawan ayah saya tolong daftarkan. Okay. Ayah saya dengan saya ni, saya tak berapa pandai sangat nak daftar ni. Jadi kawan ayah saya tolong daftarkan. Apa nama kawan ayah awak tu? Kita boleh buat shout out sikit kat sini. Acik Azwat. Acik Azwat, okay. Dia pun banyak tolong saya pada waktu saya kecil. Anak dia pun main motor pocket bike juga masa tu. Dia tolong saya pergi race sama-sama. And then dia tolong daftarkan saya pada umur saya 12 tahun tu. Saya masuk selection. Kemudian saya terpilih. And then saya race SSC Mini GP pada tahun 2020. Masa tu setiap round dekat Sepang. Masa tu pandemik COVID-19 tak silap saya. Jadi ada dalam tak silap saya dua round kita race. Kemudian kita stop sekejap sebab ada pandemik. And then kemudian kita sambung balik. Alhamdulillah ke semua race tu saya menang. Dan banyak jugalah pengalaman saya dapat dekat SSC Mini GP tu. Saya rasa seronok sebab ada ramai kawan-kawan. Jadi boleh race sama-sama. Itu. Okay. Alright. So, jadi awak tengok tu daripada sudut bukan saja untuk berlumba, tetapi dalam masa yang dapat juga kawan-kawan yang boleh train sama-sama, race sama-sama. Faham? Jadi apa cabaran tu, Danish? Apa cabaran yang awak rasa paling ketara lah daripada awak shift daripada Mini GP kepada ATC? Yang ketara bagi saya Mini GP ke Aisyah Cup, different dia. Ini kita cerita untuk motor. Kalau untuk motor tu adalah speed dia lebih laju berbanding Mini GP. Sebab NSF tu, ATC tu lebih kurang 215 km/h lagi laju. Boleh pergi, And then motor tu lebih besar. And then motor tu lebih berat sedikit. Jadi dekat atas motor tu, handling tu saya kena train lebih banyak lah untuk adapt dekat atas motor tu sebab dia pakai movement lagi banyak. Betul. Dan kalau kita tengok, ialah juara ATC pelumba Malaysia pertama untuk tahun 2022 kan, menang. Kita tengok juga waktu tu fight dengan Ezawa. Ya, betul. Bawa ke Mandalika. Jadi mungkin Danish boleh cerita sikit apa perasaan time tu,
Walaupun yelah kita tahu baju waktu tu semua memang dah prepare kan. Tapi pakai tak pakai tu kita tak tahu. Mungkin Danish boleh cerita sikit? Okay, pasal baju tu pun saya pun tak tahu. Okay. Saya tak, Fahmi pun tak bagi tahu. Saya buat relax je. Saya tak nak fikir sangat. Tak nak fikir sangat. Masa tu dekat Mandalika, masa tu ayah saya pun first time datang tengok race saya untuk international lah. Oh, sebelum tu tak pernah Danish? Sebelum ni tak pernah. Itu adalah first time lah ayah saya datang tengok saya punya race dekat international untuk Ashton Cup. And then kawan ayah saya pun datang juga masa tu. Lepas tu kru-kru daripada Zaki Racing pun datang betul. untuk bagi sokongan lah. Jadi saya pun rasa lebih bersemangat nak race tu. Awak tak rasa pressure ke time tu Danish? Memanglah ini kita cerita tahun 2022 kan. Tapi mungkin Danish boleh cerita sikit. Ada tak rasa pressure time? Yelah Danish pun jenis memang nak menang. Time tu pressure tu tak ada sangat. Saya tak rasa sangat pressure tu. Saya just sejak race saya nak depan, masa last tu race tu saya just nak depan Izawa je. Lepas tu saya nak menang. Itu waktu tu awak fikir yang tu je lah. Itu je saya fikir. Okay, Danish, kita dah cerita sikit pasal Hakim Cipta Sejarah Pelumba Malaysia Pertama ATC. Lepas tu kita pun dah cerita apa perasaan Danish waktu tu waktu dekat Mandalika. So Danish pun dah cerita tak fikir sangat waktu tu, tahu nak fight depan Ezawa je kan. Tapi kita nak cerita mungkin daripada side pelumba lah, sebagai seorang pelumba duduk lama dekat Europe. Ini off recordnya ada orang bagi tahu Danish suka sebenarnya dia dengan Roma ni. Mungkin Danish boleh cerita mungkin sikit. nama Fahmi dah cerita ni. Mungkin Danish boleh cerita sikit lah. Apa perbezaan yang kita tak susah ke daripada segi komunikasi sana? Mostly obviously cakap Spain. Awak dah boleh cakap Spain tak? Saya sedikit je boleh cakap Spain, tapi saya perlu improve kena cakap bahasa Spain, kerana bagi saya, sebab kalau saya boleh cakap komunikasi Spain ni, saya rasa lebih mudah saya nak boleh communicate dengan team. Lepas tu boleh berkawan dengan orang Spain lebih baik, sebab kita boleh communicate bahasa diorang. Saya pun dapat pengalaman try bahasa baru kan. Awak belajar sendiri ke? Awak belajar, maknanya awak ada ambil kelas ke ataupun awak belajar sembang-sembang dengan diorang? Saya biasanya belajar sembang-sembang dengan diorang. Lepas tu saya tanya diorang perkataan-perkataan apa yang simple-simple. Kemudian barulah perkataan-perkataan yang lebih susah. Lebih susah lah. Tapi perkataan dia tu, kalau dia lebih kurang dengan bahasa Jawa. Perkataan dia tu, sebutan tu. Contoh-contoh? Contohnya saya pun tak berapa nak sure sangat kalau, sebab ada rider Indonesia, saya tanya dia sebab dia boleh cakap bahasa Spain, dia boleh faham. Saya tanya dia kenapa, macam mana cepat sangat boleh faham. Kemudian dia cakap ada some words tu dia lebih kurang meaning dia tu sama dengan Spain. Macam tu. Jadi sekarang ni awak memang ada faham sikit-sikit lah. Kalau diorang communicate, awak try untuk adapt dan faham apa yang diorang nak cakap lah. Saya try sikit-sikit untuk cuba faham bahasa Spain ni. Tapi ada rasa susah tak Dani? Sebab yelah awak seorang Asia kat situ, Malaysian lagi. Lepas tu kat sana memang, yelah kita pun tahu Europe ni memang conquer untuk motorsport kan. Ada rasa minority ke dekat situ? Ada rasa macam makan susah, jauh daripada family? Bagi saya tak ada susah. Saya dah boleh orang kata boleh survive lah kat sana. Awal-awal dulu Danish? Sebab awal-awal dulu saya pergi dengan team. Pada 2021 pergi dengan kru-kru Zaki Racing. And then diorang jaga saya dekat sana, dekat Europe. Diorang take care saya. Semua benda diorang uruskan lah. Semua daripada segi makanan, tempat tinggal, and then training. Semua diorang sediakan dan semuanya alhamdulillah cukup. And then pada tahun ni saya pergi seorang. Jadi siapa yang settlekan semua tu Danish? Abang Fahmi dah uruskan dengan orang Spain. Dia dah manage. And then saya just pergi seorang. Just masak sendiri. Okay. Basuh baju sendiri macam tu lah. Rutin harian saya. Tapi saya dah biasa. Saya okay. Saya dah boleh berdikari. So tak ada rasa macam ada lah tak kadang-kadang tu rasa homesick nak balik? Tak ada rasa sangat.
Sikit je. Sikit ada rasa jugalah. Cuma tak adalah orang kata macam mengganggu prestasi awak. Tak ada. Tak ada. Saya ni kalau dah balik Spain, susah balik. Kalau dah balik Malaysia, susah pula. Macam saya kan asalkan Terengganu. Jadi kalau dah balik Terengganu, susah nak datang KL. Jadi kalau dah duduk KL, susah pula nak balik Terengganu. Apa yang susah tu Danish? Okay lah, kalau dekat Terengganu kita faham lah family. Kalau kat sini apa? Mungkin kawan-kawan ke? Apa yang awak rasa macam susah sikit tu aduh, yalah kita pun faham kalau saya nak pergi kerja pun saja. Malasnya. Saya rasa sebab motor kot. Okay. Dekat garaj kot. Sebab saya suka duduk kat garaj. Okay. Suka duduk prepare motor. Kalau hari biasa pun saya pergi kat garaj. Saya pergi seorang buat motor training saya sendiri. Oh, seorang-seorang pun jadi? Jadi kadang-kadang saya ajak kawan saya. Ajak teman. Okey, Dari, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, saya nak buat promo sikit. Okey, untuk sesiapa, dan sekali lagi kita nak buat promotion, sesiapa yang belum lagi dapatkan tiket Malaysian GP, yang kita akan tengok Hakim Danish wildcard nanti kita cuba korek-korek dengan pasukan mana. Okey, yang akan membuat wildcard Oktober ni, pada 24 hingga 26 Oktober. Jangan lupa dapatkan di www.sepangsuka.com dan gunakan kod yang tertera di bawah untuk dapatkan promo 25%. Okey, jadi kita jumpa dekat Sepang, kita support sama-sama Hakim Danish. Jom pakat beli belaka tiket, datang support saya. Dah datang support. Okey, dah lalang kita masuk ni kan. Sebelum kita nak pergi ke soalan lain lah, sebenarnya soalan wildcard ni saya dah reserve untuk bawah-bawah sikit kan. Jadi Danish, bila agaknya diberitahu tu awak dapat untuk wildcard ke? Kita dah duk tanya-tanya dah, tanya dapat wildcard kata tak ni, dapat wildcard tak? Bila awak dapat tahu? Secara jujur ke apa ni? Jujur lah. Okey. Saya dapat tahu ni bukan saja pada awal bulan ni, daripada awal tahun lagi. Awak dah dapat awak punya ni lah, wildcard punya slot? Tak dapat lagi, saya rasa je. Feeling okay. saya. Feeling, okay. Tim tak cakap apa lagi, dia rasa feeling saya je. Sebab saya daripada awal tahun, saya fikir, ini kalau dapat wildcard dekat Malaysia ni, mesti best. Amin. Alhamdulillah. Kemudian pada awal bulan lepas, yes betul. Pada bulan lepas, tim tengah confirm untuk buat wildcard lah. Untuk di Malaysian GP. And then pada awal bulan itu hari, tim bagi tahu kita confirm untuk buat wildcard dekat Malaysian GP. So saya jadi sangat-sangat excited lah, sangat-sangat teruja, tak tahu nak kata apa dah. Waktu dia bagi tahu tu, dia bagi tahu depan-depan ke dia bagi tahu kat WhatsApp ke? Depan-depan lah bagi tahu. Jadi bila awak dapat tahu tu, ada rasa pressure tak Danish? Kita happy, kita happy. Saya tahu rakyat Malaysia pun happy, saya pun happy bila dapat tahu tu. Ada tak awak rasa sedikit pressure? Tak ada. Tak ada Fikiran saya tu, dapat wildcard dekat Malaysian GP ni, saya sangat happy. Lepas tu sangat teruja untuk race dekat Sepang. Sebab itu adalah impian saya sangat untuk race. Pasukan mana obviously kita tak boleh nak reveal lah, sebab belum lagi ada announcement. Kejap lagi kan Fahmi marah saya. Fahmi marah awak. Okay, kita tunggu announcement. Belum lagi di-announce, tapi saya akan cuba korek-korek juga. Okay, tapi ada tak Abang Fahmi ataupun pasukan ZK Racing letakkan sasaran Danish ataupun SIC lah, Danish awak kena sekian. Untuk target tu, Abang Fahmi dengan tim tak ada letak apa-apa target. Diorang just macam diorang nak bagi macam award daripada apa yang saya race, yang dapat top 3 untuk Red Bull Lucas Cup. Yang ni macam hadiah lah kiranya. Untuk saya beraksi di Moto3 di Sepang nanti. Okay. Ada tak discussion? saya takut nak tanya soalan ni, tapi saya nak tanya juga. Okay, ada tak discussion untuk ke Moto3 season depan? Yang ni boleh tanya Abang Fahmi lah kot. Fahmi saya tak berani nak cakap apa-apa. Ya, faham. Okay, bagus.
Kalau saya dah ni baru saya boleh cakap sebab kita belum ada apa-apa lagi confirmation. Bagus lah Ken ni. Dia mana dia dah pandai dah pop. Okay, deflect soalan. Okay, tapi yang belum dapat tu jangan lupa sebab tengok tadi pun Danish dia kata dia excited. Dia pun memang dah berdoa daripada awal season memang nak dapat wildcard dekat Sepang. Alhamdulillah dapat. Jadi kita kena ramai-ramai datang sokong. And then Danish pun ada stiker kan Danish? Ya betul. Nanti kalau dekat mesin GP nanti untuk kepada semua orang yang datang dekat saya akan bagi stiker. Kalau insyaAllah cukup kot. Harap-harap cukup lah. Dah print banyak dah? Dah print lebih kurang 500 keping. So siapa yang jumpa awak je akan bagi? Saya akan bagi dekat Peeling Walk, dekat mana-mana lah. Okay, jangan lupa. Jadi datang untuk dapatkan stiker dengan ada Jangan baju juga kan? Ada baju juga kita jual dekat booth nanti. Tak silap saya. Nanti boleh datang support saya. Ada. Mungkin akak akan datang lagi dekat booth awak. Okay, thank you Danish. Alright, dan okay, kita cerita tadi. Kita masuk balik lah tadi sikit tadi pasal kehidupan dekat luar negara. Apa aktiviti Danish dekat masa-masa lapang? Okay, kita cerita kalau dekat dalam negara dengan dekat luar negara. Okay, pada waktu lapang. Okay, waktu lapang ni kalau perbezaan saya dekat Europe dengan Spain. Spain dengan Malaysia. Kalau kat Malaysia ni saya boleh buat banyak lagi aktiviti. Sebab saya rasa lebih selesa sebab of course lebih selesa sebab tempat tempat negara. Tapi actually bagi saya lebih kurang apa yang saya buat tu lebih kurang sama sahaja. Macam prepare motor and then pergi jalan-jalan, work dekat tepi kawasan rumah. Dekat Malaysia pun sama, dekat Spain pun sama. Okay, kita nak apa? Okay, cerita lagi. Bagi saya perbezaan tu adalah saya rasa lebih selesa dekat sini lah. Itu je lah yang perbezaan ketara. Daripada segi pemakanan, Danish awak banyak makan kat luar ke dekat Europe ke banyak masak sendiri? Okay, dia lebih baik kita masak dekat rumah. Yalah. Sebab lebih jimat. Yelah, betul. Sebab kalau beli dekat luar lebih mahal, and then kalau kita masak kat rumah kita tahu apa yang kita letak kat dalam apa yang kita masak dekat dalam kuali tu. Yalah, faham. Dalam masakan kita tu. And then rasa pun saya rasa lebih sedap masak sendiri kot. Awak memang pandai masak ke? Saya ni saya tak pandai sangat nak masak. Tapi housemate saya yang tolong masak kan. Bagusnya. Nasib baik housemate saya tu dia pandai masak. Jadi dia tanya saya nak makan apa. Lepas tu saya cakap nak makan ni. Lepas tu dia cakap okay, aku masak lah untuk kau. Lepas tu okay. So kiranya macam biasalah, macam hari-hari biasalah, weekend pergi shopping beli barang dapur, lepas tu masak. Ya, betul. Okay, bagus. Betul-betul independen dekat sana. Kiranya tahun ni apa perbezaan dia adalah tahun ni awak memang independen, awak seorang, jadi semua benda kena manage sendiri. Ya, betul. Tapi Danish, dengar cerita lah. Ini kita dengar juga banyak dengar cerita ni. Awak ni bukannya jenis main handphone sangat pun. Sampai 3 kali lah dengar cerita dia punya nombor tu expired. Aduh. Bukan, awak memang jenis main social media, handphone tu awak memang kurang sikit ke macam mana? Saya kurang sikit main phone. Saya lebih suka buat aktiviti macam pergi latihan, macam pergi jogging, pergi cycling. And then pergi buat motor, prepare motor training. Macam tu harian saya. Even awak dekat Europe pun? Dekat Europe pun sama. Sebab dekat Europe, yang trainer saya tu dia ada garage. Jadi kalau ada waktu free, saya pergi sana. Buat motor, cuci motor, macam tu. Okay. Yelah sebab, dan yelah umur-umur Danish lah. Kalau saya pun recap balik, kalau saya ingat balik apa saya punya umur waktu apa saya buat waktu umur Danish ni, saya macam yalah handphone kan, main handphone. Tapi kita dengar Danish ni bukan jenis yang main handphone. Jadi kalau komen-komen tu Danish bukannya tak kisah sangat sebab awak memang bukan jenis yang tengok sangat social media. Betul kan? Betul. Yang itu hari pun lupa nak top up. Habis nombor saya kena block. Berapa kali dah Danish? Dah 3 kali. Ni masuk dah 3 kali dah. Tapi dah ada improvement, dah ingat dah. Dah ingat dah lah. Sebab susah kalau nombor mati. Nanti kalau orang nak call saya,
Jadi nombor dah bertukar. Ya, saya kalau mesej Danish pun sama. Kadang-kadang ayatnya pendek je. Danish, tahniah. Terima kasih, Kak. Aduh, malu dia. Tak apa. Okey lah, maknanya nampak lah awak ni bukan jenis yang selalu main handphone. Tapi, yelah mungkin itu pun mendorong awak untuk stay motivated. Tahu apa fokus awak. Especially bila kat Europe kita sorang-sorang. Yelah, atlet ni dia punya dunia bila menang disanjung. Bila ada salah sikit kena kecam kan. Jadi at least bila awak avoid benda macam tu, awak boleh fokus dengan awak punya diri sendiri lah. Okay. Danish, kita nak cerita pasal Aragon first win dekat Aragon 2024. Betul? Dekat race tu. Lepas tu awak repeat balik. 2025, sorry Kak. 2024 pun ada kan? 2024, sorry betul. 2024 ada. Ada yang tu bagi hadiah kemenangan Merdeka. Merdeka. Okay, itu Time first tu Merdeka masa tu. Kan? Lepas tu 2025 awak repeat lagi sekali. Jadi mungkin Danish boleh cerita sikit apa perasaan time tu? Okay, perasaan saya of course, perasaan saya memang tak kata apa, memang sangat-sangat happy. Sebab time tu hari kemerdekaan yang ke-67. Rapat sikit Danish. Yang ke-67 untuk Malaysia. Okay, pada 2024 tu saya dapat first victory saya. Betul. Dekat Aragon. Masa tu time tu hujan. Okay, dekat sebelum nak pergi ke Aragon tu, race yang sebelum tu dekat Austria tu adalah result yang tak bagus. Sebab saya kat belakang. Jadi daripada situ saya menjadi pembakar semangat saya. Lepas habis race tu, hari Isnin tu terus saya macam switch saya punya mindset. Saya terus buat pergi training terus. Pergi jogging terus. Saya jadi macam tak puas hati. Yelah. Sebab saya kalah. Tak boleh kalah. Yelah. Saya rasa aduh, kenapa saya tak boleh fight ni? Kenapa saya tak boleh ke depan? Saya fikir, saya kaji balik apa yang boleh saya buat improve. And then saya lepas habis race tu, saya terus pergi training. Terus tak rehat pun? Tak rehat. Ahad malam tu terbang balik ke Spain. Isnin tu terus saya pergi training. Menjadi pembakar semangat saya. Yelah, jadi pembakar semangat untuk awak lah. Lepas tu. And then kemudian pergi, sebab dia jarak daripada Austria tu dengan Aragon tu dia dekat. Lebih kurang seminggu macam tu. And then pergi ke Aragon daripada FP1, FP2 saya dah menunjukkan result yang okay, bagus. And then qualifying pun top 5 masa tu. And then dekat race 1 tu pada awal permulaan tu agak bagus dekat depan. And then kemudian red flag. And then saya fight juga dekat depan. Masa tu habis race dengan result yang baik. And then race 2 pula, pada waktu pagi tu tak expect pun hujan. Saya bangun tidur saya tengok dekat luar, aduh hujan pula. Jadi saya ni tak suka sangat hujan. Oh, tak suka hujan? Selalu rider Malaysia kita suka hujan kan? Awak tak suka? Saya ni kurang sikit. Saya tak berapa suka sangat race dalam hujan. Saya suka race dalam dry race. Jadi saya lepas bangun pagi tu pergi on the way pergi track, all the way hujan je. Tak berhenti. And then kita macam biasalah pagi-pagi prepare motor, tolong mekanik, warm up engine, and then prepare kita punya staff untuk to be ready untuk dalam race lah. And then sebelum nak start tu kita ada 3 cycle lap boleh buat dekat dalam track. Sebab hujan kan, kita boleh try. And then masa first keluar tu saya dah rasa ni tak rasa kemenangan lagi, rasa dah ada feeling. Awak still just rasa feeling tu, saya awak boleh. Dah ada feeling dengan motor tu, dengan saya punya tayar tu, dengan track. Saya dah rasa, saya keluar je saya boleh terus pecah lutut. Ini rasa lain ni. Rasa feeling lain ni. Saya rasa macam boleh ni menang ni. Sebab saya boleh touch lutut, boleh corner, saya rasa macam ada grip. Kemudian sampai dekat starting grip tu, muka saya ni macam tak nervous sangat. Rasa macam happy sedikit. Rasa macam confident lah sikit.
Sebab selalunya kalau dekat hujan ni, kalau tak ada confident dekat dalam hujan ni, susah kalau Iyalah. nak kita nak pergi ke depan, nak untuk menang lah. And then lepas tu feeling tu ada, dah race tu saya just fokus, and then saya just buat saya punya pace je. And then alhamdulillah diberikan rezeki, saya dapat first win saya yang saya dah tunggu lama-lama. Ya, dan awak repeat lagi sekali untuk tahun ni. Ya, betul. Apa perasaan tu Danish untuk awak dapat repeat? Sama juga race 2? Yang masa untuk Red Bull Kids Cup tahun ni, kebanyakannya daripada first round sampai ke round 5, setiap race banyak saya P2. Dah Sampai banyak orang gelar panggil kan? saya Mr. P2 dah. P2 Tapi perasaan saya rasa banyak kali saya try untuk menang. Dan setiap P2 tu bukan gap yang betul. yang besar. Semuanya 0.011, 0.061, sikit sangat je. And then dekat Aragon tu alhamdulillah juga saya dapat juga victory, kemenangan masa tu. Sebab sebelum nak masuk sebelum nak masuk last lap tu, second last lap tu, saya ada overshoot sedikit betul. last lap tu. And then saya drop ke nombor 8. Dalam fikiran saya, aduh tak boleh ni. Saya cakap saya tak boleh give up. Saya kejar juga sampai ke depan. Masa masuk last lap tu, saya memang prepare dekat last corner tu, memang cantik untuk pergi ke last lap tu. And then setiap corner saya masuk je, saya overtake je. And then nak pergi ke turn 11, turn 10, yang kiri tu saya ingat saya overtake je. And then saya leading je kat race tu. Sebab saya tahu yang dekat back straight tu panjang. Tapi dalam fikiran saya tak fikir apa. Saya just maintain saya punya confident, saya punya pace. Dan saya just fokus untuk buka minyak awal je, untuk ada gap sedikit. And then masa masuk ke second last corner tu, ada seorang pula rider, dia nak cuba masuk. Saya dengar, aduh ada seorang nak masuk. Lepas dia dah masuk, lepas tu saya masuk balik. Belok balik kan. Yang masa saya nak keluar ke last corner tu, ngam-ngam je. Lepas tu yang 2 orang lagi tu berlaga. Saya tipis je saya lepas. Nasib baik, alhamdulillah. Sebab dah banyak kali dah saya try. Setiap kali saya try nombor 2. Rasa geram tak tentu Danish? Macam bila orang panggil Mr. P2, memanglah kita podium tu alhamdulillah kita menang. Tapi awak sendiri sebagai seorang pelumba yang sentiasa nak menang. Semestinya saya nak kemenangan tu, tetapi saya accept je benda tu. Kalau dah rezeki saya macam tu, saya bersyukur je. Betul. Tapi saya try lagi. Setiap race tu saya try. Saya tak give up. Saya try je. Saya nak menang. Saya try je setiap race untuk dapatkan kemenangan tu. Danish, kita tengok juga awak banyak battle dengan Brian Uriarte dengan Veda season ni kan. Kita tengok awal-awal awak memang banyak dengan Brian Uriarte first half season, and then second half Veda the start dah dapat pace dia, and then dia pun start fight. Kita nak cerita pasal Le Mans tahun ni Danish. Awak jatuh, bangun balik. Allah Akbar, kejar balik, dapat podium. Saya rasa tu adalah, itu pun saya tak terfikir sebenarnya saya boleh buat macam tu. Sebab yelah dah jatuh. Lagi satu, saya tak expect pun saya nak kejar balik, nak dapat kau podium tu. Dalam fikiran saya, okey lah ni saya cuba just kejar je lah, dapatkan position apa yang saya just tengok position saya selepas habis race lah. Tapi lepas saya jatuh tu, fikiran saya terus angkat motor, saya jalan je, saya kejar je, saya tak fikir apa-apa. Kira awak memang tak fikir apa-apa. Awak jatuh, awak macam lantar lah, let it be, jalan juga. Jalan je, saya pegang masa jatuh tu, saya pegang saya mundur motor, saya angkat saya mundur motor, saya terus nak kejar yang depan tu, paling depan. Okey Danish, kita nak cerita. Kita ada, itulah sebenarnya kita masa ni kena banyak sikit dengan awak ni. Kita akan buat episod kedua nanti dengan awak. Saya nak tanya sedikit soalan lah. Kita nak tanya, kalau kita tengok tahun lepas pun sama, tahun ni pun sama. First half of the season tu kita tengok, okay, Danish banyak base bagus, prestasi pun bagus. Tiba-tiba drop sikit dekat second season. Bukan second season, dekat second half of the season. Mungkin ada apa-apa tak yang mengganggu Danish ke, ataupun apa yang Danish rasa mengganggu benda tu Danish? Contohnya untuk Red Bull Kids Cup untuk tahun ni,
sebelum kita start the season, saya tak expect pun nak fight untuk, impian tu ada untuk fight untuk overall championship, untuk dapatkan nombor 1. Tetapi untuk realistiknya, saya dah tahu siapa yang pencabar terdekat saya, iaitu Veda dan juga Brian Uriarte. Target saya letak kat dalam diri saya masa tu top 3, dan saya cakap kat Abang Fahmi pun, dia pun setuju. And then kita pergi ke race, daripada first round sampai ke round 5 saya leading championship tu. And then Abang Fahmi cakap, and then diri saya cakap, why not saya cuba untuk dapatkan first overall untuk championship lah. And then saya rasa saya macam gementar. Rasa macam saya ni macam terlampau letakkan pressure sangat dekat dalam diri saya, yang menyebabkan saya macam hilang saya punya rhythm dekat atas motor. Sebab half season ni saya mengakui diri saya macam stiff sedikit dekat atas motor. Saya bawa tak macam yang sebelum-sebelum ni. Biasanya saya bawa lincah, macam sub je, macam cepat reaction saya. Just last half season ni macam saya tak bawa macam saya lah. Tapi saya tak give up. Saya akan memperbaiki saya punya diri untuk improve untuk the upcoming season nanti. Okay. Danish, saya dah dapat banyak kali cue dah ni. Kita kena confirm, kita kena buat episod 2 ni Danish. Boleh Saya akan try deal dengan Abang Fahmi, dengan Eddie. Tolonglah Okay, cuma saya ada lagi 2 soalan. 2 soalan je saya nak tanya. Ramai, biasalah netizen kan, Danish pun bagi tahu, Danish pun tak sangat tengok. Kita tahu memang competition Danish, especially dekat Red Bull Rookies tahun ni, memang Brian Uriarte dengan Veda Pratama, dan ramai yang kalau kita tengok dekat komen, saya baca pun sakit hati kan. Padahal secara real life ni awak dengan Brian dengan Veda ada apa-apa isu tak? Tak ada pun kan? Antara saya dengan Brian dengan Veda, kita orang tak ada apa-apa isu. Kita orang just macam berkawan, tak ada apa masalah. Kita orang memang berkawan rapat macam tu. Tak ada apa-apa isu. Kiranya atas track memang rival, tapi dekat luar track habis lah. Dekat dalam track kita fight, lepas habis race tu kita kawan macam biasa. Tak ada apa-apa isu pun. Ada apa sebagai seorang, especially Veda lah, sebagai seorang kita tengok rival yang paling dekat dengan Danish dekat track, dan juga seorang daripada Asia juga Danish. Dari segi komunikasi tu rasa macam senang tak? Rasa macam ada rapat sikit tak dengan dia? Memang lebih senang sebab kita punya language pun lebih kurang dengan Indonesia. Saya pun boleh faham bahasa Indonesia. Lebih kurang sama. So kalau saya jumpa ke dekat track, kita boleh communicate bahasa Malaysian punya language lah. And then dia pun baik orangnya, dan saya pun berkawan dengan dia. Betul. Dengan baik. Sebenarnya saya ada banyak soalan ni. Saya ada soalan daripada segi teknikal, saya ada soalan strategi, saya nak tanya apa beza Ketara Junior GP dengan Red Bull Rookies. Saya nak tanya lita-lita teknikal macam Aragon dengan Saxon Ring tu kan. Apa yang Danish Aragon Saxon Ring tu apa yang paling suka lah untuk Danish sendiri, yang kena breaking point ke apa ke yang Danish sendiri kena buat. Tapi kita ada sejam je unfortunately untuk hari ni. Saya nak tanya daripada segi impian lah. Mungkin lepas Malaysian GP kita akan panggil Danish lagi sekali untuk kita recap, untuk kita tanya soalan dengan lebih lanjut. Mungkin apa harapan Danish untuk Malaysian GP nanti? Harapan saya? Okay, harapan saya untuk Malaysian GP ni adalah semestinya saya nak bagi yang terbaik. Dan saya harap ramai-ramai rakyat Malaysia dapat support saya dekat Malaysian GP nanti, dan saya akan bagi yang terbaik, dan saya akan push sehabis saya, dan saya akan fight untuk berada di posisi yang bagus, yang baik. Tim mana? Masih kita boleh reveal. Masih cuba. Di mana nanti akak boleh follow dekat Instagram nanti. Akak memang dah follow. Jadi kita akan dengar. Nanti kita akan saksikan nanti. Mungkin minggu depan kot. Kita announce. Okay, mungkin minggu depan. Jadi kita pun tak pasti bila kita akan release video ni, tapi insya-Allah
kita akan once dapat je berita tu, kita akan sama-sama support dan sama-sama kita akan war-warkan benda tu, Danish. Good luck untuk perlombaan Malaysian GP nanti. Perlombaan Junior GP ni pun kita ada lagi 4 races. Yes. Jadi good luck untuk itu, buat yang terbaik. Dan untuk jangan risau, saya tahu saya pun sebenarnya ada banyak lagi soalan yang saya tak tanya Danish. Segercang geram je asyik dapat 10 minutes more dekat depan tu kan. Okay, tapi untuk sesiapa yang masih belum dapatkan tiket Malaysian GP, jangan lupa www.sepangsuka.com, masukkan kod daripada podcast Tarmac Sports ni ya, dan dapat masukkan kod dekat Will Talk ni untuk 25% diskaun, dan sama-sama kita support Danish, kita support Malaysian GP Oktober nanti, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Danish. Terima kasih, dan Kak. kita jumpa di episod kedua. Okay, terima kasih jemput saya. Okay, bye. Alright.